So hari ni hari Ahad, nak keluar. Nampak saya bawa helmet ni. Faham-faham lah. Hari ni nak keluar dengan si dia lagi. Alamak, terlebih pula. So sekarang kita pergi ambil dia lah. Saya dah terlewat sebenarnya ni. Terlewat bro. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. A few inches later. Oh yes, kita dah nak bergerak ni. Naiklah. Aduh, rosak helmet. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Sound check 1, 2, 3. Yep. So hari ni kita nak pergi mana ni? Ajak keluar tapi tak tahu nak pergi mana. Apalah, penumpang follow je kan. by the way, video saya yang previous tu, episod berapa tak pasti, episod pick up line tu, banyak sambutan lah. Dan banyak mengatakan saya kalah dengan orang belakang ni. Pick up line orang belakang tu lah. Betul ke saya kalah? Korang komen kat bawah Mana boleh menang dengan perempuan. Itulah sebab tengah-tengah hari macam ni nak pick up line apa panas-panas ni. Tak pick up line, Bakar line. Cing 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 cing. Don't you think this is starting to wear me? You've been raining down like hail. I'm weak. I have tried to give you my soul, but you can't love something you own. It's too late to repair what we made. What can I do? Time flashed by and I woke up on the other side of the moon. The sun don't rise, all the light is gone from me and you. Belah sana dah gelap lah. Biasa. Mana ni kalau hujan? Berhenti lah kalau hujan. Macam lagi bawah jambatan lah ceritanya. Kan ada awak. Pick up line ke apa ni? Tak lah. Oh, ni dari mana budak ni? Ada race ke? Oi, nak follow lah. Saya bukan racer. Apa nak follow? Saya hanya pencinta dua roda je. Still doing that shit, that's right. Oh. I'm not racer, okay? Nak belikan kasut ke? Ada kasut ni. Boleh je. Messenger je. Awak nak kasut apa? Kasut yang terbaik di pasaran. Boleh, tak ada hal punya lah. Untuk awak apa pun boleh. Cakap je. Nak langit, nak bintang, semua saya kasih. Tak boleh gapai. Boleh. Kalau ilmu hanya sejekal, lautan dalam jangan diduga, Wak. Apa reaksi awak setelah tengok video saya tu? Video saya dengan awak pick up line tu. Biasa je. Hari ni awak nak belanja saya apa? Kenapa? Hari-hari saya belanja awak pula belanja saya. Saya nak awak belanja saya isi minyak, belanja makan. Memang saya belanja, awak bayar. Woi, jam lah awak. Kiri, ambil kiri. Iya, sabar. Belah kiri yang jamnya. What can I do? Time flashed by and I woke up on the other side of the moon. The sun don't rise, all the light is gone from me and you. Time flashed by and I woke up on the other side of the moon. The sun don't rise, all the light is gone from me and you. A few inches later. Hati no tak dimakan orang. Mana ada orang makan hati? The vampire je makan hati. Yelah, Ana hati saya kan hati lembu. Hati lembu? Awak hati manusia. Awak tengah-tengah hari macam ni merepek apa?
Tak cepat lah. Aduh. Repek je kerja awak. Mana kunci? Ambilkan kat sini kunci. Jangan raba tempat lain, situ je. Okay, kita meneruskan lagi perjalanan kita hari ni. Saya dah beli suplemen saya. So, start besok dah kena exercise and diet. Apa ni? Nampak. Spare tire. Weight saya dah increase 20 kilo daripada weight yang biasa. 20 kilo, banyak tu 20 kilo tu. Hoi. Saya ni jenis yang metabolism rendah lah. Makan sikit je dah banyak, dah gemuk dah kalau tak exercise. Kesian kalau sesiapa yang mempunyai masalah yang sama dengan saya, metabolism rendah. Orang belakang metabolism tinggi. Awak metabolism tinggi ke awak? Mana tahu? Yelah, awak makan banyak pun tak gemuk. Saya makan sikit je pun dah gemuk. Alahai. Sodeh Den. Nikmatilah hidup anda dengan pemakanan. Betul macam nak buat macam mana? Awak fikir riding makan je dah. Makan lah, tapi bukti dengan kawan. Tu bagus. Kawan makan sedap, kita melanguk. Aduh, salah. Bukan melanguk, keluarkan Elio. Elio menetes je kan. Tak dapat makan. By the way, dulu saya seorang yang kental lah, hati kental lah. Dia pun tahulah macam mana dia ajak saya makan apa sedap-sedap pun memang saya tak layan lah. Seriously saya cakap. Sebab tu saya mampu turunkan berat badan daripada 115 kilo hingga ke 76 kilo. Bayang tu, dalam masa setahun. Korang pun pernah nampak lah. Siapa yang follow Instagram saya pernah nampak lah saya punya gambar-gambar yang Abang Sado. Abang Sado Dah sangat. Abang Sado kan, macam ni Abang Sado. Masa tu memang tengah aktif lah kan. Sekarang malas. Bukan malas. Faktor usia. Oh, ngaku pula tua Tua. Saya ni tua dah awak. Awak je muda. No! Design, we print, we deliver. Troca Coffee, Excella Archery, Skin Velvet, Clover Rush ni Clover Rush. Saya pakai motor jap kat sini. Salah betul golongan perempuan ni. Nak tudung lah, nak baju lah, nak ni lah. Okey, barang saya dah dapat. Sekarang kita pergi ke butik perempuan pula. Kita sambung lagi nanti, alright? Okey, kita dah keluar daripada butik ni. Ya Rabbi, ramainya manusia. Orang perempuan memang macam ni Standard lah. Apa ramai dalam tu, dah macam sardin dalam tin tengok. Ambang mata sebab tengok benda tu semua. Dia belum solat lah awak, pukul 3 dah. Pada masjid tu. Don't you think this is starting to wear on me? You've been raining down like hail. I'm weak. I have tried to give you my soul, but you can't love something you own. It's too late to repair what we made. What can I do? Time flashed by and I woke up on the other side of the moon. The sun don't rise, all the light is gone from me and you. Time flashed by and I woke up on the other side of the Okey, kita sampai dah. Ya Allah, pusing-pusing. Ya, sini. So, sekarang kita berada di Marcona. Kita nak berkena cendol durian kat sini. Sekarang kita kena nasi ayam berempah. Riding makan. Cendol durian. Riding makan. Hujan petang membasahi bumi bro. Sekarang dah pukul 6 lebih. So ada sedikit kejadian di mana saya punya number plate patah ni. Aduh. Nampak? Okay, sebab dia punya cover ni apa, dia punya pin ni terjabut. Waktu benda ni jatuh ke bawah dan patah. Tak apalah, nanti kita beli number plate lain. Mana si dia ni? Aduh, penat menunggu.
So sekarang kita nak balik lah. Dekat Petronas tu ada surauan. Kita singgah Petronas sekejap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam pusing satu negeri tu. Okey, kita nak balik. Dah nak senja dah ni. Dah senja dah. Dah nak maghrib dah pun. Ada orang lupa ingatan bila sampai ke tempat dia. Lupa ingatan, lupa diri. Sebelum sampai tempat, pening lah, sakit kepala lah, mual lah, semua ada. Dah sampai ke tempat dia, hilang. Sampai tertidur-tidur duduk dekat apa, food court tu. Kau kan kat butik tadi. Kat food court. Kalau kat butik tadi tu lah lena lah, sedap gila. Empuk gila dia punya sofa tu. Voltmeter gelap-gelap ke. Bateri dah weak. Weak. Okay guys, video sampai di sini sahaja dulu. Terima kasih pada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, apa dia Wak? Subscribe, share, like dan komen. Okay, betul. Alright, bye bye. Assalamualaikum korang.